Pergi ke tapak kaki tercabut? Assalamualaikum guys dan selamat pagi. Good morning everyone. Semoga anda diberi kesihatan yang baik serta sihat-sihat selalu. Okey, kali ini kami nak pergi ke Bukit Broga. Bukit yang penuh dengan misteri. Apa lagi nak buat? Nak hiking lah. Ni ada bos. Okey, dengan ni lencai. Okey. Cakap. 10 minit ah. Okey. Ada satu telur, satu kiri mah. Okey. Itu kiri jangan masuk. Itu lain tanah mau bayar. Oh, masuk kanan. Terus saja. Terus sajalah. Okey. Okey ah. Alright. Okey, dah sampai kaki Bukit Broga. Ni. Ni. Ni tanah orang lain. Nanti sini ikut laluan berapa ringgit bayar? Seorang 5. Seorang RM5. Tapi dia randai, dia senang. Oh, senang. Sana Okey. sebab semalam lagi hujan, saya tak tahu banyak licin ke tak banyak. Senang. Okey, tak apa. Okey, nanti thank you. Tempat turun, ikut sini turun kena bayar juga lah. Okey, Faham tak? faham. Sekarang you bayar naik, nanti turun tak bayar-bayar lah. Okey, terima kasih Andy. Okay, Banyak tuan tanah kat sini ambil bisnes lah, buat bisnes. Ni untuk buat jalan pergi ke puncak Broga. Setakat ni tak ada lagi cabaran lah. Masih landai santai. Jenis okey lagi. Okey. Oh, okey, bagus. Dia okey pasal depan tu. Okey. Depan tu lagi. Depan tu ada awek. Okey lah. Landai ni. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Melangkah dengan gagah menuju medan wira, semangat yakinkan menyela. Oh, bersama mencapai cita-cita. Dah tu korang. Tak apa. Dan berjaya demi nama Malaysia. Siapa tu? Kan yang ni. Keep it up and don't give Siapa? up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Okey lah, Nanda. Oh, jiwa Kira siap. takkan pudar, semangat wira. Tu nak di atas. Tak nak tahu aku baru duduk. Haris sana okey? Dedek. Tak main lah. Ini okey? Mami okey tak? Alright. Kita masih stand lagi. Kakak okey? Good morning. Baru jalan 1 kilo. 就路已经完全不同 level 了嘛， Ke atas lagi? 因为你就 Okay. 你要背个东西哦，是15 kg， Tu dah nak sampai tu atas tu. Give up, we're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar, semangat wira. Wah, boleh sliding ah. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti, susah dan senang kita harungi, bersatu hati menggapai mimpi. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu
Bang, good morning. Sikit lagi kan? Sikit lagi. Biasa dengar dari awal lah. Baru pijak je diorang kata sikit lagi. Oh, lagi orang ada. Ada. I'm standing on the Nafas highest tarik dari hidung keluar kat mulut. on the world's most windy edge and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now Okay. Selamat pagi. Rekod je lah kami macam ni. So, kita dah sampai dekat sini selepas 1 jam perjalanan mendaki dengan tanpa henti-henti. Ya. Tanpa henti-henti. Ya, dia tengok. Kita mendaki tanpa henti. Henti. Ya, Henti dekat kakak. Yang henti lah tu dekat kakak. tak tahulah. Nabila yang mengajak. Ni muka yang mengajak tapi dia yang henti-henti. Lepas tu dia kata hentak henti-henti dan nak mengajak balik. So kita sampai ke Broga, bukit nombor 2. Ramai juga ni, siapa yang risau. Kalau ada brother kat ni, dia jual aiskrim. Dah biasa mendaki lah. Ada lagi satu bukit atas tu. Ya. Bukit nombor 3. Ya. Tu bukit ketiga. Ya, itu naik Sam lah. Naik Sam nak tu bila lah. Ya. Okey, sampai ni apa perasaan anda ni? Haris. Apa perasaan kamu? Biasa. Jalan. Ha? Biasa. Biasa. Kamu? Perasaan? Orang yang pertama sampai puncak. Nombor 1 siapa? Oh, Dedek. 22. Okey. 3 mami dengan dedek. Okey. Apa perasaan Dennis bila sampai? Okey. Okey. Dedek, apa perasaan Dedek? Pancit. Mencabar. Pancit. Kenapa pancit? Airnya lambat sampai. Ya ke? Kesian Dedek. Air lambat sampai. Lambat sampai. Air lambat sampai. Pancit. Kakak, apa perasaan kakak bila sampai? Muntah. Ha? Muntah. Apa perasaan kakak bila sampai? Ya? Hilang tenaga. Dia menangis di. Apabila mental menguasai diri, Hilang Agak mental. sangat berjaya, mental kak. Hilang berjaya tenaga. melawan mental. Psikologi tu. Dah Semua dah berjaya dah. kami dah sampai.
challenge panjat tadi. Ya, ingatkan mami yang tak larat. Rupanya tu nak ada seorang tu tak larat. Tapi bila dah sampai sini tadi, tengok dia orang punya beroot. Asyik nak oot dia, ajak balik pun tak nak. Dia tak tahu lagi tu. Jalan turun tu lagi banyak cabaran dia. Jadi tak apa, tak penat. Jangan naik. Kita lutut. Turun ni, relax. Okay, kalau kita tengok, banyak scene ni dekat bawah. Banyak orang main gambar kat bawah. Ni banyak pot-pot yang menarik, yang cantik. Okey, kita time untuk turun. Good morning. Morning. Oh ya. Alhamdulillah. View ciptaan Allah. Alhamdulillah. Turun dulu. Baris turun dulu. Kalau belajar nak guna Dia nak tali. guna tali, biarlah. Tak nak guna tali tu sebelah sana tu ada. Dah pegang dia dah ikat dah. Tunggu apa? Biarlah. Okey, ambil tali tu. Habis dah bagi. Yang licin sana lah, tak nak. Kita main gelontok. Jangan terlalu abang gelosok. Abang gelosok lah. Abang gelosok lah. Tadi sudah abang gelosok. Cuba abang tak jatuh. Okay. Habis. Dah ada Darwish ni kenapa ni? Ni ikat dia cepat dia. Cakap Ya, sikit lagi. Jom. Dah tadi pun sikit tau. Daripada bawah sikit. Daripada bawah yang sikit je. Sikit. Lagi 200 meter. Allah. Boleh, lutut dah longgar dah. Allah. Ada tu. Bawa. Habis. Kamu punya tapak lagi. Kau tinggalkan Azana kau tu ni. Ha? Ya Allah. Mesti kamu rasa ringan je kan tadi? Masuk dalam beg. Dek, baik-baik dek. Dek, bukan pandang ke bawah dek, ke belakang. Macam tu ha. Uncle, come here, this way. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai. Buat kita guna tanah dia kan. Oh, bagus tapi nampak hebat lah. Boleh naik berogah. Dahsyat lah. Apa rahsia dia ya? Rahsia dia. Tak tahu lah rahsia apa. Oh, Rahsia Ya. sebab
Aku sampai ganimon kot. Oh, okey. Oh, ni anak kita kat sini lah. Capek. So, Dedek macam mana rasa tadi? Macam mana rasa? Okey tak? Tak jatuh. Tak jatuh? Banyak jatuh. Banyak jatuh. Tengok hasil kita hari ni. Apa hasil kita hari ni? Yes. Satu tapak kaki tercabut. Dua tapak kaki tercabut. Aduh. Tiga tapak kaki tercabut. Ya, itu saja. Ada satu handphone. Handphone Darwish. Handphone Darwish. Okey, tamat sudah. Kita punya aktiviti hari ini. Pergi ke Broga Hill. Bukit Broga lah. Ya. So sekarang kita nak balik lah. Ya. Okay, kita tengok. Ya. Tadi masuk dengan Izora ni, balik pun dengan Izora ni. Ya. Macam mana rasanya banyak Bukit Broga? Macam mana rasa? Best. Dedek. Dedek siapa? Seksinya Dedek. Dedek seksinya. Tak ada ikon dia tu. Okey. Mana nak buka ikon? Naik Bukit Broga tak ada ikon. Okey, dah pernah hiking, kita makan lah, makan. Makan kat mana? Makan dekat sini. Ayam golek bro. Sama kan Haris pergi order. Lapar weh, lapar. Kau order dah? Lapar tak Haris? Sikit lah. Tak? Dennis? Betul lah sih. Ngantuk. Yalah, kamu nak makan Maggi tadi kan? Mami lapar tak? Cynthia lapar? Boleh lah. Lapar lagi. Lapar, penat, ngantuk, semua ada.